Dan sebelah Berang van tolak. Ada track day. Takut je hujan. On tak on, on tak on. Tak pakai towing lah. On the road je daripada KL. Lebih kurang 20 minit lagi. Kita bawa slow lah. Riding dengan tayar dadu yang macam tak berapa nak tahan lama ni. Kan kita nak merembat pula kan. So 80, 70 km je. Dah sejam. Dari KL ni baru sampai Berang. Apalah, kita pun mesti nak habiskan tayar sebenarnya. Kita santai-santai minggu ni. Lama tak ride. Daripada rimberit hari tu 5 bulan. Sibuk sikit dengan kerja kan. Jadi kita sambung perjalanan. Ha, ni lah. Macam ni lah aku. Barang semua dalam. Baju, persalinan aku semua. Ni kasut, padding. Tu ya. Kita register macam dulu. Bawa motor, register, masuk. Selesai register nombor ni. Sama dengan nombor ni. So aku rasa biar tampal terus lah. Biar aku tak pening ni. Okay, settle. Apa besar nombor. So dia punya jadual ni 4 petang untuk open track practice kan. Jadi kita caw dulu, rehat. Sekarang baru pukul 2. Kita check in hotel kat Sungai. Dah 15 minit je. Sekarang nak cari lokasi dekat mana diorang starting. Tak tahu. So kita ikut dengar cakap orang kampung sini. Aku tak jumpa, pusing-pusing. So okay. Masih lagi macam betul route ni. Aku rasa tayar ni tak boleh lah. Licin gila babi. Last stage tu memang licin gila. Tak boleh pakai tayar ni lah. Kena pakai tayar proper sikit lah. Memang kena ayam je lah semua. Okay, kita update sikit malam ni. Sepatutnya pukul 9 dia ada briefing untuk safety briefing, tapi sebabkan ramai tak ada. Aku tak tahu kenapa ramai tak ada. Kita akan briefing esok je, esok pagi. Dan aku berjaya kategori aku pada kategori Enduro Open kepada Enduro DP. Enduro DP tak banyak, ada dalam 7-8 biji je. Jadi esok pagi Enduro DP yang first dilepaskan pukul 8.30 kalau ada kampung jalur baru. Itulah 7-8 biji, tengoklah macam mana motor apa. Aku rasa macam Tenerity 7 ada. Motor lain tu tak perasan, KTM kan tu lah, Choi mungkin ada. Tak tahu sebab tak jumpa seorang tadi. Esok pagi baru semua ada. Itulah, tu je update malam ni. Di besok selamat pagi. Dalam pukul 7.30 Sungai. Kita on the way ke Terolak dalam 15 minit. Race pagi ni start pukul 8.30. Dijangkakan 8.30. Dia tak tentu lagi. Mungkin lewat sikit. Ya, event macam ni dia lewat sikit. Okay, sekarang pukul 8 pagi macam tu. Kita akan register lagi kat sini. Yang belum check in lah, register dah, check in belum. Ambil nombor semua. Ni
banyak yang cari pedok lah, cari ruang nak letak buka kemah. Ni yang kategori security. Dah lama bang, tak pakai dah. China punya macam tu lah. Paling tinggi dah setahun. Setahun betul lah. Setahun dah kabur lah, apalah, bunyi tak ada. Terima kasih bang. Okay, pelepasan setiap 30 saat. Kita ada 7 orang ni. 2 SRF rally, 1 Versys. Yang lain semua big bike lah. ABS dah off. Oh, dia kena setiap kali padam enjin. Padam ni, bukan padam Swiss. Ada mampu. So jangan padam enjin lah. Setiap kali padam enjin kena release. Oh, dapat seorang. Wah, masih 20 sangat eh? 20. Okey, terima kasih. Lagi dekat tengah tu tunjuk je. Jangan ni. Woi. Dia balance. Kebas, tangan kebas. Tangan kebas tapi masuk section ni. Aduh. Ni downhill. Oi, penat tangan. Dalam 40 minit lebih juga. Kita professional result kita. Tak apa-apa. So kita tahu disqualified ke tak apa lepas benda. Sebab dia kena 10 minit lepas leader cut off time. Kalau aku lebih 10 minit maksudnya pisang lah. Kalah lah. Riza DP tadi. Game berat ah. Tahu kenal. Terlebih kenal. Tak sempat nak tengok. Dah sibuk kerja yang 40 lebih tu. Terus tolong Riza. Okey. Sampai orang datang bertanya Riza, aduh. Tak ada degil kan. Motor last tak habis lagi dah masuk. Tak tahu apa.
perjalanan lebih kurang sejam setengah lagi. Jadi itu je lah result nombor 5 daripada 7 orang. Lagi berapa saat nak habis ya? Lagi kurang 40 saat sebelum cut off. Sebaiklah berjaya habis kan tak? Okay, selesailah kita hari ni. Kita nak check out. Sekarang dah pukul dekat 11 kot. 15 minit pergi hotel, check out, balik lah. Alright, terima kasih. Ciao tu. Berat lah nak check out lagi hotel. Sibuk dulu lah. Mandi balik, mandi dulu. Si balik angin. Tadi aku turun sampai 14 kot. 14 PSI. Engine balik ni kita pakai on the road 30 lah PSI. 22 je tu lah. Dah pakai ni sampai tidak sampai ke 15 PSI. Bawah daripada 15.